Okey, baik. Tadi kita untuk radio bisnes kali ini di Langkawi. Tadi kita dah kata dah di Pasar Mansuri ni sebenarnya kita ada lagi pelbagai jenis makanan yang disajikan, beroperasi setiap hari Khamis, Jumaat dan juga Sabtu. Dan hari ini kita bawakan pendengar dan juga penonton kita bersama-sama dengan seorang pengusaha kek lapis. Kek lapis, selalu kita tahu kek lapis Sarawak, tapi ini berada di Langkawi, bukan daripada Sarawak tapi dibuat di Langkawi sini. Dan bersama saya ini adalah Puan Nur Atikah. Ya, saya. Puan Atikah, apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Boleh cerita sikit mengenai apa ni Puan Atikah? Saya Nur Atikah Ibrahim. Saya menetap dekat sini lebih kurang dalam 12 tahun lah. 12 tahun dah? Ya. Okey, baik. Saya asal Sarawak. Asal Sarawak? Sarawak mana? Dekat Miri. Oh, kat Miri. Lepas tu saya mula buat kek lapis ni dekat Langkawi untuk jualan tu dalam 3 tahun lah. Alhamdulillah, setakat ni. Maksudnya 3 tahun. Dan sebelum kata dah duduk di Langkawi ni lebih kurang 12 tahun. Tapi berniaga baru 3 tahun. Sebenarnya apa dia yang boleh mendorong kata Puan Atikah ni kata okey, sekarang nak buat kek lapis lah. Okay. Kan macam masa tu saya cuma sembang-sembang je lah dengan suami saya. Kata dekat Langkawi ni kita nak buat apa kata. Macam-macam benda, macam-macam makanan dah ada. Makanan siam dah ada, makanan kat Langkawi ada, semua ada. Apa benda yang tak ada? Lepas tu suami saya bagi idea lah, dia cerita idea kat saya. Dia kata, buatlah kek lapis, dia kata. Lepas tu saya kata, nak buat kek lapis lah. Macam penat je nak buat kek lapis. Masa tu memang tak ada orang jual kek lapis kan? Masa tu tak adalah, untuk full time tu tak ada. Tapi untuk yang homemade mungkin ada. Lepas tu suami saya kata try lah. So saya try. Saya try buat dalam bentuk kecil-kecilan. Masa tu saya production, setiap jenis tu ada satu loyang je. Satu loyang. Lepas tu saya try jual dekat kawan-kawan yang terdekat. Alhamdulillah dapat sambutan. Lepas tu mula daripada situ lah saya macam okey, seronok juga buat kek lapis ni kan. Lepas tu dia penat tapi berbaloi lah kepenatan tu kan. Kita macam kek lapis dia memang susah lah sikit. Dia ambil masa yang lama untuk dihasilkan. Lepas tu saya kata tak apa, aku dah mula dah, aku takkan berhenti lagi lah. Macam tu lah. Lepas tu bila dah ada permintaan tu, mula untuk masuk dalam bazar, masuk dalam event-event, sikit sebanyak try untuk keluarkan produk. And then kita macam okey, berbaloi lagi lah, kita berhenti kerja, bawa jual kek lapis ni bukan satu yang merugikan, bukan satu penyesalan lah kan. Tapi sebelum ni maksudnya masa kata nak setuju kata buat kek lapis, buat juga kah? Ya, saya buat, actually dah buat kek lapis ni kita orang raya dekat Sarawak kan. Kita orang Sarawak raya mestilah nak ada kek lapis kan. Ada kepala beja ya. Yang ni kursi beja. So bila dah ada sedikit sebanyak benda yang kita dah praktikkan dekat sana. So husband saya kata why not try buat untuk jualan kan. Dia kata tak apalah, janganlah buat banyak-banyak dulu. Kita try untuk sikit-sikit dulu kan. So bila dah buat tu okey, alhamdulillah kita suka lah benda tu kan. So sampai sekarang lah alhamdulillah mula benda tu. Macam mula buat kek lapis ni kek lapis ni masih sama macam kan perisa-perisa macam-macam ada kan. Yang mana yang buat jadi pilihan dulu? Untuk pilihan yang ni pedal pop ice cream. Saya punya best seller pedal pop ice cream dengan Nutella Oreo. Yang tu dua ni. Maksudnya orang dekat Langkawi lebih suka yang ni. Suka yang kalau tu, dibandingkan macam yang dia kek lapis Sarawak ni, dia ada yang asam masak-masak. Ya, masa manis pun ada juga, tapi sekarang ni dia dah out of stock. Masa manis tu dia memang favourite all time lah. Dia macam mana-mana pun orang akan datang, dia akan cari masa mana ya. Sebab orang kalau pergi Sarawak pun cari yang tu. Ya, betul. Selain pada yang banyak-banyak lagi lah. Macam kek lumut tak buat? Kek lumut buat juga. Tapi sekarang ni dia tak ada lah. Dia out of stock sebab kan baru lepas raya kan. Jadi saya cuma top up
up saja yang saya dapat dulu. So mungkin next week akan top up yang best seller tu. Sekali production kalau buat apa ni untuk kek lapis ni, maksudnya satu jenis ataupun satu perasa dulu? Ya betul. Kalau untuk top up macam saya untuk production kek ni, satu hari satu jenis. Tapi dia dalam kuantiti yang banyak lah. So esok hari satu jenis, esok hari satu jenis. So that's why disebabkan saya buat seorang. Saya buat seorang, so dia punya production tu lambat sikit lah. Kalau misalnya kata ada tenaga kerja lain, ada tenaga kerja yang membantu tu, mungkin cepat sikit lah prosesnya. Cuma sekarang ni tak berani lagi. Tak berani lagi nak ambil orang lah. Walaupun dah 3 tahun dah, tapi masih lagi buat sendiri. Buat sendiri. Kalau kek lapis ni orang tanya, selalu tahan berapa lama? Selalu kalau macam letak dalam peti ais tu dalam 1 bulan. 1 bulan. Kalau kita bekukan tu dalam 6 bulan. 6 bulan. Betul lah, sama tu. Juga macam di Sarawak tu. Ya. Kan? Sebab saya yang tengok tertarik itu sebab bila saya pernah beli kan. Dan selain pada rasanya sama macam di Sarawak tu. Alhamdulillah. Dan ada pilihan lain. Maksudnya yang ni dia macam ada inovasi sendiri kan. Inovasi sendiri. Dan ada juga apa tadi resepi, bukan resepi, perisa yang orang kata tadi memang autentik Sarawak punya memang ada. Cuma benda tu saya keluarkan waktu raya saja. Sebab kalau untuk waktu hari-hari biasa ni permintaan dia tu kurang. So orang lebih more kepada macam cheese ni kan. Jadi kalau, yang ini memang pilihan orang tempatan lah. Kalau misalnya kata untuk yang original perisa Sarawak tu, raya saja saya buat. Sebab waktu raya tu orang akan cari kek belacan ada, kek hati pari ada. Macam tu. Betul, yang tu memang yang tu mesti ada waktu raya. Antara pilihan-pilihan ni orang yang biasa makan kek lapis kan. Ya betul. Selain kita buat kek lapis ni, ada menu daripada Sarawak apa yang disajikan? Selain daripada tu saya buat laksa Sarawak lah. Laksa Sarawak. Tapi laksa Sarawak tu kita buat bukan hari-hari, kita buat secara berkala saja. Lepas tu kalau macam produk lain tu nak mencuba tu takut orang akan kahwin. Tak makan belakang. Tapi okey jugalah sebab sebelum ni pun tak pasti kan sebab ada boleh dapat perhatian untuk kek lapis ni. Tapi bila dah kata hampir 3 tahun ni dah pun dah dapat sambutan kan, alhamdulillah lah kan. Sama macam apa tu laksa Sarawak kan. Laksa Sarawak rasanya paste nya daripada Sarawak. Paste dia daripada Sarawak. Paste dia daripada Sarawak. Lepas tu kita proses semua kat sini lah. Dan selama apa ni dalam perniagaan ni lah mesti ada pasang surutnya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang apa manis pahit boleh kongsi. Setakat ni pengalaman yang pahit pernah ada satu masa tu saya buat kek tu tak jadi tau. Tak jadi? Sebab apa tadi, saya buat dalam kuantiti yang banyak. Dalam 10 loyang masa tu. Lepas tu kek tu dia tak menjadi seperti biasa. Dia tak menjadi seperti biasa. So saya macam part tu lah yang saya macam ni modal kan, modal semua. Lepas tu saya kata macam tak apa, kita learn daripada kesilapan kenapa dia jadi macam tu. So kita macam okay, next time tak buat dah macam tu. Selain daripada tu alhamdulillah okey lah setakat ni. Maksudnya selain daripada yang perniagaan yang sekarang ni, macam sekarang ni, ini di apa ni, Pasar Mansuri kan. Selain daripada tu, kaedah-kaedah lain maksudnya sertai macam bazar ke dan sebagainya. Selain daripada tu, saya berniaga online. Online. Lepas tu masuk area bazar-bazar macam ni. Untuk kedai tu belum lagi. Kedai belum lagi. Untuk kedai belum lagi. Tapi insyaAllah lah doakan kedai saya tu siap lebih awal insyaAllah. Tapi memang ada dah? Dalam proses pembinaan. Dalam proses pembinaan. Ambil masa sikit tapi insyaAllah sooner or later dia akan siap jugalah. Dekat situ nanti kita akan buat baking space and then kedai sekali lah. So tapi dia dalam kampung sikit. Jadi dia apa tadi, hidden gem sikit lah. InsyaAllah. Jadi setakat ni lah kan, ada apa-apa tiba bantuan daripada agensi-agensi kerajaan yang untuk bantuan tu saya sangat berterima kasih dengan Kedah. Alhamdulillah permulaan saya mula ni semua banyak dibantu oleh Kedah.
dia bagi saya, masa tu saya mohon untuk peti ais besar. Lepas tu betul ya, dia pakai peti ais lah. saya peti ais besar, chiller 2 pintu. Lepas tu oven industri satu. So daripada situ dia banyak membantu saya lah, sebab saya kan ada limited punya peti ais. Kita pun peti ais kan tak banyak kan. So nak simpan kat mana dengan kita punya makanan lagi. So dia perlukan ruang yang terasing, space yang terasing. Tak boleh campur makanan. Betul. Tak boleh. Kek tak boleh, tak boleh. Lepas tu bila mohon tu Kedah bagi saya peti ais. So dia melancarkanlah proses saya. Selain pada Kedah tu, lembaga zakat yang baru-baru ni, lembaga zakat bagi saya mesin mixer 30 liter. Yang tu memang bantu banyak sangat lah. Cepat lah saya punya proses kek tu. Kek tu. Lalu kalau macam nak production kek tu akan makan masa dalam 4 jam. 4 jam? Sekitar 4 jam. Habis-habis tu 4 jam. Maksudnya berapa loyang tu? Yang tu untuk 10 loyang. 10 loyang? 10 loyang. Kadang-kadang lebih masa dia. Tapi bila sebab dah ada lapis. Ya. Bila dah ada satu mixer baru tu, dia cepatkanlah proses saya untuk buat kek lagi kan. Jadi boleh bancuh one go saja. Macam tu. Selalunya kena, sebab mixer satu tapi kena bancuh 10 loyang. So kena take turn benda tu. Basuh lagi semua kan. Tapi bila dah ada 2 mixer, sekali go je. Benda tu. Dan lebih kurang saya boleh percepatkan dalam 2 jam sekarang ni. 2 jam lah. Maksudnya proses tu lebih cepat lah dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Dan apa ni untuk apa akan datang ni lah kan. Akan datang ni apa yang dirancang oleh Puan lah untuk akan datang. Selain pada yang kedai ni, mungkin lepas ni cuba nak pasakan luar daripada Langkawi ke dan sebagainya. Saya kalau diberi kesempatan kan, untuk ni saya nak masukkan kek lapis kan dalam dalam flight. Flight. Sebab flight kita Langkawi touchdown macam-macam orang masuk kan. Ya, betul. So macam Asia dia masukkan kek lapis, okey. Kek lapis ada dalam menu dia. Dia itulah kita punya something yang kita teringin nak buat kan. Lepas tu InsyaAllah kita doakan, kita minta kek lapis ni dapat disupplykan kepada hotel-hotel yang bertaraf dekat Langkawi ni lah. Untuk untuk bagi kepada guest dia. So dalam Langkawi tak semestinya makanan-makanan macam tadi, memang makanan dalam Langkawi tu dah ada sedia ada, kita tahu macam Thai food kan. So kita memperbagaikan jenis makanan harap kek lapis ni dia dapat masuk lagi dalam hotel. And then macam guest yang tak pernah makan pun dia macam okey, yang ni something authentic. Pernah tahu saya jual dekat Resorts World tahun lepas. Kapal Jerman sampai, dia datang 2 orang tu kan. Dia kata kat saya, I've been looking for this for so long. Dia kata. Sebab dia kata dia pernah pergi Kuching, dia makan. Dia kata sedap. Lepas tu aku pergi KL, aku pergi mana-mana tak jumpa. Dia kata. Lepas tu dia datang kat saya, dia beli sampai 6 biji. Dia kata tak apa, aku nak bawa masuk naik kapal ni makan ni. Dia kata aku lama dah tak makan ni. So masa tu saya gerak lah tester bagi dia rasa kan. Dia kata sama rasa dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Lepas tu sebelum tu saya mula dekat Adia, Hotel Adia Chenang. Mula masa tu saya production, ada guest yang datang daripada India, daripada Arab Saudi. Dia suruh saya buat yang baru, bawa balik sana. Special request lah ni. Yes. Waktu tu memang best sangat-sangat lah. Dan diorang, sebab masa dekat Adia tu saya potong-potong, sebab masa tu saya baru-baru je mula meniaga, start meniaga macam ni. So saya potong-potong. Dia rasa macam sedap. Dia kata, okey sedap, esok hari hang buat kat aku. Aku nak bawa balik Arab Saudi. Dia kata, buat bagi kita buat. Sampai juga. Lepas tu sampai dia kat sana, dia text saya pula. Kata, kek hang sampai sini masih elok. Dia kata. Dia kata, lepas tu aku bagi kat aku makan. Dia kata sedap. Dia kata. Lepas tu kita macam happy lah kan. Sebab kita punya produk boleh jauh, boleh sampai kat sana kan. Tapi insyaAllah kita pun macam doakan kan, kalau dia boleh production
terus menerus ke international tu, alhamdulillah kan. Macam tu. Tapi lepas ni kalau dah banyak production itu ataupun pengeluaran ni, kena tambah bekerja lah. Tapi kan kalau bagi saya lah kan, tak tahulah, bagi pendapat saya, kalau kita buat dalam production yang sikit, kita boleh kekalkan kualiti dia. Kita boleh tahu, tapi bila kita buat dalam production yang besar, kita agak payah untuk kita kekalkan kualiti dia. Macam yang ni kita buat, kita sendiri buat kan. Jadi kita rasa macam dari hati lah. Yes. Lebih kepada betul lah, jangan jadi premium sebab tu. Yes. Kan. Dia jadi kalau bila dah berskala besar tu, okey, kita suruh orang buat, mungkin tak sama dengan tangan kita kan. Tapi why not kan, kalau untuk memperkembangkan lagi, kita harus juga cari orang kan untuk bantu kita. Tapi kalau macam sebelum kita mengakhiri ni lah, sebagai nasihat ataupun saranan Puan Atikah lah, untuk yang baru-baru nak berjinak, sebab sekarang dengan sekarang ni orang kata susah nak menduga apa yang akan jadi. Macam mana yang cuba nak ceburi dalam bidang perniagaan ni dan nak mula kecil-kecilan, apa nasihat Puan? Bagi saya, nasihat saya untuk bagi yang baru-baru nak memulakan, macam nak berhenti kerja, nak mula start perniagaan tu, cari satu benda yang kita suka. And then kita explore pula dekat sekeliling kita tu, kita nak buat bisnes tu, apa produk yang tak ditawarkan lagi. Jadi bila tak ada produk yang ditawarkan lagi, kita buat benda tu boleh berkembang. Tapi kita produce benda yang sama dengan sekeliling kita pun, kita punya pesaing pun ramai. So bila kita dah berhenti kerja, kita buat benda yang sama yang dah ada, kita tak dapat nak capai kita punya kehendak, keinginan, so kita akan sekerat jalan benda tu. Ya, sama lah saya ada nasihatkan kawan-kawan saya nak berhenti kerja tu kan. Dia tengok saya macam, hang berhenti dah boleh kerja. Dia bukan macam tu tau. Hang kena cari satu benda yang hang passion benda tu. Hang kena suka buat benda tu. Kita buat sesuatu tu bukan semata-mata kita nak kerjakan wang. Kita bukan sesuatu kita nakkan keuntungan, tapi kita suka buat benda tu. So everything will go smoothly lah kan. Kita jangan mengejar sangat. Mengejar aku nak nampak dia tu buat bisnes macam boleh duit lah, tu nak sebarang, tapi tak ada satu satu passion dia. Dia tak suka pun buat benda tu, tapi dia nak untuk kan macam tu. Apa pun, terima kasih banyak Puan Atikah Ismail. Terima kasih sudi mai singgah ke tempat saya kecil. Berkongsi yang kita sebut sikit mengenai ini. Apapun kita ucapkan terima kasih banyak. InsyaAllah semoga lepas ni lebih bertambah maju dalam perniagaan kek lapis. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang ni ramai dah lebih mengetahui tentang kek lapis Sarawak di Langkawi. Langkawi. Orang cakap kek Sarawak bukan di Sarawak, tapi ini di Langkawi. Proses di Langkawi. Di Langkawi. Terima kasih banyak telah mengucapkan, dan insyaAllah kita doakan semoga lebih berjaya. Amin. Okey, nampak sampai di sini dulu untuk kita bersama dalam Radio Bisnes, dan dari Langkawi, khas kepada anda pendengar Radio Bisnes. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.